Okey, dah siap? Okey, tepukan untuk Syaran. Okey, Hidayat pun dah siap bagus. Okey. Lepas ni, okey. Nanti boleh buat lagi Lepas ni, cikgu nak bagi kertas ni. Warnakan dulu huruf ni. Ambil dulu kertas ni. Warnakan huruf. Yang tu ada dekat sini. Warnakan huruf. Okey, keluarkan pensel warna. Keluarkan pensel warna. Ikut warna yang ada kat sini yang cikgu bagi. Huruf A warna warna apa ni? Huruf A. Biru. Biru ke? Purple. Warna A, huruf A. Warnakan dengan warna purple. Ambil kalornya purple. Semua ambil kalornya purple. Boleh. Huruf A warnakan dengan warna purple. Warna. Okey, kat depan sini cikgu bagi Huruf B. Cikgu nak awak warnakan dengan warna apa ni? Merah. Okey, warna merah. Huruf B warnakan dengan warna merah. Huruf C warnakan dengan warna biru. Dah ingat tadi. Huruf C. Okay. Huruf D warnakan dengan warna apa? Huruf D warnakan dengan warna apa? Syaran, mana color? Boleh tukar dengan warna dulu. Ambil dua warna yang ada. Kalau ada hijau, pakai warna hijau dulu. Huruf E. Okey, huruf E warnakan dengan warna kuning. Boleh? Boleh. Huruf E warnakan dengan warna kuning. Cantik. Dalam dia warnakan. Dalam kalimat. Huruf B warnakan dengan warna merah. Huruf A warnakan dengan warna purple.